Itu normal lah sebenarnya. Okay. Tapi jap. Malam tu, masa ayah aku tengah potong sana potong sini kan, tiba-tiba kau tahu tak, tangan mayat tu pegang pergelangan tangan asisten ayah aku jap. Oi, kalau aku kena pun aku menjerit weh. Punyalah kuat mayat tu genggam kan, sampai menjerit-jerit pembantu ayah aku ni. Jadi ayah aku cuba nak leraikan genggaman tangan tu, tapi tak boleh jap. Macam dah lock kan, dia cuba congkak-congkak tak boleh juga. Jadi nak tak nak, terpaksalah potong jari jemari tu. Jari pertama yang ayah aku potong ialah ibu jari. Ayah potong dengan penuh teliti pakai surgical blade yang super tajam tu. Tiba-tiba ayah terjerit. Ayah melompat jap. Rupa-rupanya mata mayat tu dah terbuka, kepala dia siap toleh dekat ayah aku lagi jap. Ui, serius lah, seram gila benda macam ni kan. Aduh, yai. Jadi pembantu ayah aku ni dah menangis dah. Menangis beria, memang dah kena pegang tak boleh lepas. Jadi ayah aku suruh bertenang, padahal lutut dia dah goyang dah ni. Jadi rigor mortis tu ikut kefahaman ayah memang just stiff je lah. Tapi kenapa pula Dia kalau rigor mortis kepala tegak, mungkin mata dia terbuka, mulut terbuka gitu je. Dia takkan sampai kepala tu toleh tau. Itu yang membuatkan ayah aku pelik. Ini bukan rigor mortis ni. Jadi ayah aku laungkan azan, berselang dengan Al-Fatihah 3 kali. Pembantu ayah aku tu orang India, jadi dia pun baca lah kan? Dia pun buat ritual keagamaan dia juga. Tiba-tiba jap, kepala mayat tadi tu terangkat-angkat macam sudah kan, terangkat-angkat pula kepala dia. Jadi ayah cepat-cepat tolong pembantu dia, sentap punya sentap, barulah lepas tangan tu. Dia orang berdua pun keluar daripada bilik mayat tu, berlari dia orang keluar kan. Masa tu ayah suspek ni mesti orang tu ada ambil dadah ataupun apa-apalah yang boleh buat jantung berdegup dengan kadar amat perlahan. Sebab pernah ada case study dekat overseas, orang yang isap dadah ni kena tanam hidup-hidup. Sebab orang ingat yelah dia dah mati overdose ke apa kan, tapi sebenarnya jantung dia lemah, jantung dia berdegup lemah. Okey. Seberapa ketika mereka kembali ke rumah mayat dengan beberapa orang doktor dan pembantu. Kata ayah, masa masuk semula dalam ruang bedah tu, mayat tu dah tak ada kat atas tempat bedah jap. Mayat tu dah tak ada. Semua orang panik. Bila pusing baru nampak kan, mayat tadi tu terbaring betul-betul dekat sebelah tempat dia baring tadi. Macam mana tadi dia baring kat sini, ni tiba-tiba dia baring kat sini pula. Ui, serius lah. Ini apa benda Jadi bila dia periksa blood content dia, tak ada sebarang trace dadah pun dia kesan.